Pakcik boleh balik? Rehat di rumah anak. Lah, kalau boleh saya nak balik rumah saya sendirilah. Abah, Abah balik rumah kita. Nani akan jaga Abah sampai Abah betul-betul sihat. Okey? Tak boleh ke dia tahan Abah sampai lepas raya? Dah tanya dah, tapi katanya tak ada. Aku ingin pulang. Berapa lama nak bela Abang? Sampai dia baiklah, bang. Penyakit ni bukan boleh baik pun. Habis tu nak buat macam mana lagi? Dah, kalau tiba-tiba Abang kena kerja kat luar? Tak apalah, Nani boleh minta tolong dekat jiran sebelah. Okey, bagi ni. Kan apa? Krim. Kurma. Panas sangat kopi tu? Taklah, tangan Abah kan tergetar-getar. Kakak, ambilkan Mama penyapu dengan kain. Beli kapet baru raya ni. Kemanapun aku pergi, selalu ku bawa-bawa Abah ni, kenapa ni? Dah tahu. perasaan yang bersalah datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu buka? Ofis ni. Abah pakai lampin tak? Busuk! Abah duduk sini, Abah. Dekatkan bilik Abah. Dekatkan bilik air. Abah pakai dulang ni. Tak tumpah, tak pecah, tak berbahaya. Atuk dah pakai lampin. Kat sini Atuk boleh kata kuat-kuat. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang. Tadi nak bagi apa tadi? Cendawan? Boleh. Main apa tu? Nanti bila kakak besar, Abah dengan Mak duduk sini. Kakak dengan adik duduk dalam rumah. Abah jangan lupa pakai lampin,